Betul dia dikubur orang geris kok. Becak berduduk tarui sah. Dia orang dah sakit. Taruh dia kemari tua. Aduh bengkel Richard kamu tua. Becak nama? Bengkel Richard. Becak. Tua. Kalau itu. Gue itu jalan lah. Jika nanti kau nanti yo, nak sakit, mobil yo sakit, dia sakit. Itu gue yo. Ini kita lah. Kau berapa mak? Yo kita jalan dah gini yo. Kita ni kau lah. Apa lah. Kalau dari gunda orang ni tu kau. Habis tu juga gue nak. Kau dah bersama orang tu. Tete, di mana maknya tete? Kita bila dia kan kau jalan. Kau jadi sebelah kiri. Aduh, bengkel lah Richard. Saya dah tahu situ. Tua. Jadi bengkel. Itu itu. Aduh, betul tapi kalau tu kalau pressure dia lupa ya. Itu kena sakit gue. Iyo gaya tu dia menjual gaya. Sudah jual terakhir tu. Itu untuk yang gagal ni. Ya tu kali ni datang lagi. Nada. Kok pula. Habis tu orang biar pagar dan begitu dah. Tadi. Betul dia dikubur orang geris kok. Becak berduduk tarui sah. Dia orang dah mati. Orang mati dia pegang ni yo. Tadi tu minyak dah. Ya pete. Apa bang? Jadi pete. Baik. Siap je nak masuk situ. Dia orang sakit dia pegang nanti yo. Sukses. Okay. Roll. Action. Aduh guys, jualan pakai becak kecilnya ni nak makin lontar lalu ya. Lalu gua dah dulu dia nyoba bagi aja lalu dia boleh. Becak. Iyo nak baca dia dong. Lu ni dia biar tak ada bumi tu biar di bumi tak ada kolnya. Jadi mana pentingnya? Begitu. Anak kau.
Nih, kacang situ. Pokoknya biar naman kayo pintu. Pintu taraji. Karena ayam pia ada kilo na kalian. Salah. Beki sangat aku di semua. Akan satu di Paisa. Ayo, awan ko bos sebentar ni. Oh, bisa ni mana nyo narang musuh ko. Kami sedang ngajon keluar. Kata dia, itu dulu dia. Kak, tahan. Tahan situ. Oke, roll action. Kurang kita beri coba. Ayo ibu pak. Wow.